Pada adat Mekah ke Palestin, sebulan pergi sebulan balik, pecut kuda tak berhenti rehat di RLR mana-mana. Nah, itu. Tapi Nabi pergi bukan sebulan, bukan seminggu, bukan sehari, bukan semalam. Haba panah tubuh Nabi tinggal tempat tidur Nabi, tak sejuk lagi. Siapa tidur Nabi? Boleh terima tak dengar akal? Inni la usaddiquhu bima huwa ba'du. No problem. Sebab bergerak dia ni hijab siapa? Allah. Tuhan boleh bercepat tak? Boleh bercepat. Tuhan boleh pelambat tak? Boleh. Tok nenek kita mula tak pernah naik kapal terbang pergi Mekah. Moyang-moyang kita dulu. Kalau mereka yang akidah Ahlussunnah, kita ditakdir jumpa dengan tok nenek moyang kita cerita. Zaman cicit lah ni pergi Mekah, tak siapa 4 bulan 3 bulan. Sehari tak siapa. Berapa je? Mesti nenek moyang kita kata, Masya Allah, Subhanallah, hebat Tuhan. Tapi kalau tok nenek kita tu tak lagi hukum akal, dia kata, siap aku cicit aku ada gila seka dah. Mana ada orang pergi Mekah 8 jam, semua pergi Mekah 4 bulan 5 bulan naik kapal. Itu Abu Lahab, Abu Jahal style pemikiran. Dia tak reti beza hukum akal, hukum ada. Tu. Jaga dah. Karamah bukan cari akal, cari adat. Gitu. Jadi mana boleh tak ada duk berusaha. Nah, dia tak ada lagi, tak dilahirkan lagi, dia dah berusaha menghalai progo. Mana boleh itu? Nah, itu cerita dongeng khurafat.